macam mana nak buat. Memang faraid hukum Allah, tapi wajib tak kita ambil apa yang Allah tetapkan? Itu tak wajib. Kita boleh serahkan. Serah dalam istilah faraid kita sebut sebagai takharuj, keluar daripada pemilikan. Maka anak dia ni, anak-anak dia bincang, dia sebut dalam WhatsApp daripada saya tu, dia kata anak-anak bincang, rumah yang kami duduk sekarang ni anak-anak serahkan kepada saya seorang. Kata abang tu lah, serah pada dia seorang. Duit simpanan, saham, tabung haji, semua tu kami akan faraidkan. Ini satu perbincangan yang baik. Ada setengah orang, tanah yang sekangkang mangki itu pun berebut dah, nak belaka nama dalam tu. Ayah mesti letak nama kami sebab kami ada hak. Betul, memang ada hak. Tapi di sana ada budi bicara dan perbincangan macam mana supaya kita menjadikan tanah itu tanah yang boleh dikomersialkan, tanah yang mudah ditadbir tanpa dimiliki oleh ramai nama dalam satu tanah. Untuk makluman tuan-tuan, setakat ni seperti mana yang dimaklumkan baru ni dekat Masjid At-Tayyibin, PSN